Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke MSHRC Channel. So hari ni saya nak cerita sikit tentang dua kit off-road daripada HSP. Yang ada kat depan kita ni adalah HSP Brontosaurus dan juga HSP XSTR. So dua-dua ni dia berasaskan model chassis yang sama, tetapi dijadikan satu sebagai monster truck dan juga satu lagi sebagai buggy 110. Apa perbezaan antara monster truck dengan buggy ni? Untuk monster truck ni dia lebih untuk main wheelie, untuk main jump ataupun main orang kata stun lah, senang cakap. Untuk buggy ni pula dia lebih kepada precision driving, lebih pada kawalan atas udara dan juga sedikit jump yang korang boleh belajar untuk handle kat mid air. Selain tu dia untuk main laju jugalah. Korang selalu datang MSH tanya, kenapa ada dua harga benda ni? Untuk HSP ni dia ada dua model, iaitu satu model brush, satu model brushless. Apa itu brush? Apa tu brushless? Okey, bahasa simpelnya, yang brush ni dia boleh pergi sampai 30 kmh, yang brushless boleh pergi sampai 70 kmh. Pada korang yang baru nak start main kan, kita akan sangat-sangat recommend kepada HSP ni sebab barang-barang dia sangat senang, mudah nak dapat ya, dan juga senang nak upgrade. Of course kat MSH pun ada bawa barang upgrade dia, especially elektronik, remote, bateri dan selainnya lah. So kalau korang nak dapatkan HSP yang ada kat depan ni, korang boleh singgah ke MSH hari ni. Kita juga ada sediakan SP later untuk korang yang nak guna bak ansuran, dan juga kita ada sediakan postage ke seluruh Malaysia ya. Kita berjumpa lagi di video hadapan. Assalamualaikum, peace.